hari ini kita akan belajar tentang bendahara gemilang Tun Perak. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran, kalau cikgu sebut P, awak semua sebut Pak. Okey. Fokus Fokus. Cikgu sebut Pak, awak semua sebut P. Okey. Jadi sebelum kita mulakan pengajaran hari ini, cikgu nak bawa seorang. Awak rasa siapa ya? Cikgu baru. Cikgu baru. Tak. Okey, kita kenal kan? Silakan masuk. Siapa ni cikgu? Siapa ni? Tajuk apa tadi? Tun Perak. Jadi ini siapa? Tun Perak. Tun Perak. Hari ni kita akan belajar dalam Tun Perak, iaitu bendahara gemilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Jadi sebelum kita mulakan pengajaran pada ini, cikgu nak kamu semua fokus dan berikan tumpuan penuh terhadap apa yang cikgu nak belajar, cikgu nak ajar pada slide yang cikgu bentangkan. Boleh? Boleh, Nasara? Boleh cikgu. Okey. Jom nyanyi sama-sama. Kebijaksanaan jadi hikmat. Sebagai bendahara yang gagah, bendahara bijaksana, nama harus sepanjang masa. Pasukan beliau berkhidmat, kebijaksanaan jadi hikmat. Ketua membesar, tanggung jawab besar, gantikan sultan bila dering atau makan barang. Bernasihat setia, bijak dan teliti, album dan bila dijaga rapi. Bendahara bijaksana, nama harus sepanjang masa. Pasukan beliau berkhidmat, kebijaksanaan jadi hikmat. Ketua diplomat, urus perhubungan, Cina dan siap jadi perhatian. Panglima tentera, berani berjasa, tentu sultan Mansur luaskan kuasa. Bendahara bijaksana, nama harus sepanjang masa. Pasukan beliau berkhidmat, kebijaksanaan jadi hikmat. Okey. Berdasarkan video tadi, cikgu kamu semua lihat kan apa penerangan tentang Tun Perak. Dia disebutkan ayah dia nama apa, adik-beradik dia nama apa? Raja Wah. Okey, nama ayah dia, nama adik-beradik dia. Apakah peranan Tun Perak ni dalam dalam Kesultanan Melayu Melaka? Jadi, untuk hari ni, cikgu nak kamu fokus satu benda je. Yang pertama ialah nama Tun Perak. Nama Tun Perak sendiri ialah Tun Perak. Nama asal dia adalah Tun Perak. Tapi cikgu hari ni cikgu nak kamu fokus pada peranan Tun Perak itu sendiri. Boleh? Boleh. Jadi untuk peranan, cikgu nak kita semua nyanyi sama-sama. Boleh? Boleh. Okey, semua bangun. Okey, dengar dulu. Bendahara yang hebat, ketolong besar dan negeri, itulah bendera yang hebat. Bendera berani di medan perang, mata terlebih selami. Itu masih tidak dari musibah, itulah bendera kita bendera. Senang kan? Senang. Boleh nyanyi sama-sama? Boleh. Okey, cikgu nak kita semua nyanyi sama-sama dan tepuk tangan sama-sama. Boleh? Okey. Korang letak ya? Ini kau letak ya? Okey, kita mula. Bendera yang hebat,
Iya. Hebat. Di medan perang. Berani di medan perang. Jadi, kita akan fokuskan pada aktiviti seterusnya, iaitu aktiviti yang melibatkan peranan tumpera. Ni apa ni? Kita kena buat. Okey. Cikgu nak buat secara berpasangan. Adam dengan Abu, Maisarah dengan Atira. Yeay. Cuba khaskan dekat Atira. Okey, cara mainnya cikgu nak seorang akan bangun dan ambil ni sampai dekat kertas yang cikgu bagi tadi menggunakan pelekat ini. Boleh? Boleh? Sambil-sambil tu, awak semua baca. Baca dulu soalan apa yang ada dekat soalan itu. Tumpera. Abu dengan Adam baca dulu ya. Okey, nanti Tua ambil jawapan-jawapan yang awak nak. Kalau tumpera, tumpera. Tumpera. Mana cik dekat? Tumpera lagi. Nah, Cikgu di sini. Cikgu di sini lah dekat dengan awak semua. Okey lagi. ambil mana warna Letakkan dekat lembar ni. dah ada pelekatnya. Kan? Itu lebih ramai. Pelekatnya untuk bicara. Fikir-fikir maklumat yang kita perlu lebihkan pada lembar fikir. Jadi dah dulu letakkan apa jawapan waktu, jangan ambil banyak-banyak sangat. Nanti kita lupa. Okey, jangan sama. Mana ni? Ni kita kena bagi dekat pelekat dekat mana? Dekat saya, Atira. Lepas ni cikgu nak mic pula yang bangun ambil. Boleh, cikgu. Ada berabu selesa dia duduk je. Amboi. Dah nampak tu. Ni macam ni dah berapa ni. Siapa tak nak Panglima. Oh ni. Betul tak? Bincang dengan rakan sebelah. Betul tak apa yang Ya, bila aku lagi awak tak ambil, masalah nak ambil ni. Pilih mana berkhidmat dengan raja. Mana raja? Tak mana? Buka pasar. Buat tamak ni. betul kan? Yang betul pakai berani. Betul. Betul ke? Betul ke kau ada Beni dia satu lagi ni. Tentang tulisan ni tu mana? Sila kat mana? Dia kat mana ni? Ada tunggu sampai. Tadi tu berak gelaran dia apa? Bila saya baju keraju. Mana-mana orang ambil dah. Gelaran dia bagaimana bergerak dia tugas lain. Ini lah. Lagi kat Atira? Bukan bagi sotong tu, bagi tu. Siap. Siapa dah siap? Saya. Okey. Jadi Kenapa saya tak ada satu? Ambil. Ni, kenapa dia tak ada ni? Ada suruh bagi dia. okey. Jadi Sekarang ni. Okey. Okey. Mana kerja dia? Soalnya ada siapa saya jatuh. okey. Okey. Jadi, ini jawapan yang Adam dah aku bagi. Wah. Tun perak bendahara terbilang, nama dia Tun Perak. Okey. Sejarah Tun Perak. Apa gelaran Tun Perak ni? Bendahara. Okey. Tugas dan
peranan Tumpera ada berapa? 4. Okey, saya nak aku baca satu. Apa tugas dia? Rasa tetap. Ada? Tentera. Maisara? Ketua diplomat. Adida? Ketua pembesar. Itu besar. Okey, dan akhir sekali pernah berkhidmat dengan raja. Raja mana yang Tumpera ni pernah berkhidmat? Ramai tak? Ramai. Okey, raja mana? Okey. Sultan Mahmud Shah. Sultan Mansur Shah. Sultan Alauddin Ibrahim Shah. Sultan Muzaffar Shah. Okey. Cikgu nak uji. Awak semua ingat benda ni. Cikgu akan tanya. Apa nama dia tadi? Tokoh yang kita kenal tadi? Jangan tengok gambar Ini 10 lembaran tadi. Okey. Dulu. Ya, tadi dia yang betul kita hari ini. Betul. Okey, nama dia tadi apa? Tumpera. Gelaran dia. Raja berduka Raja raja. hadapan raja. Awak semua jangan tertukar je. Tun Perak tu nama dia. Gelaran ni lain. Dan satu lagi aku nak ingatkan yang Tun Perak ni dia pembesar di Melaka, bukan di negeri Perak. Ya. Sebab nama dia Tun Perak. Mungkin Perak. Perak tu nak sebut dia nama dia, kita tak tahu lagi. Mungkin nak ke Perak cek. Mungkin. Kita tak tahu. Okey. Seterusnya tugas dia. Kita nak satu je. Saya. Tak. Sabar. Okey. Kanan. Gerak. Okey, apa tugas dia tadi? Ada? Ketua diplomat. Ramai pakai lagi. Penasihat Sultan. Penasihat Sultan. Lagi. Ketua tentera. Pandai saya. Ketua Parlimen Tentera. Lagi sekali aku buat apa? Aku satu je lagi. Ketua pembesar. Sebelum kita ni, kita nak kukuhkan lagi dengan kita. Kita nyanyi. Boleh. Nyanyi eh? Boleh. Okey. Okey, sekarang kita duduk je. Kita jangan tak Sambil duduk je. Boleh. Cikgu nak awak ikut resep. Ikut rentak. Yang saya gambar lagi. Ikut rentak dan semua ada suara, okey? Jom. Boleh. Jom boleh. Sekian, terima kasih. Yeay. Jadi semoga yang membaca hari ini awak boleh kenanglah jasa beliau terhadap negara kita. Inilah. Ada Tumpera, okey? Okey, mana ketua kelas? Ada Terima kasih.